bawa seorang-seorang payah je. Allah, nak tengok. Macam mana nak buat waste ni? Tak tahu. Kena cari tempat berhenti. Dah kalung dia cekak tak apa. Exit left to exit 219 Subang Cek Jaya. kiri, cek kiri. Then stay to the right to Subang. Cek kiri. Ada lubang tak? Di depan lagi. Okay, exit left. Lepas tu kita stay belah kanan ya. Dekat kanan Selama 290 meter. Dia dalam kanan. Bagi dia masuk. Sekejap. Terlajak dia. Oh, ni jalan Subang. Okay, 150 meter sekarang. Stay to the right to Subang. Still on the right. Subang. Kita naik ke atas kan? Oh, hantar ke bawah. Ya, betul. Di atas. Terus ya, selama 1.7. Kau orang kata. Terus ya, 1.3 kilo nanti macam kiri. Kilo lagi sekali ya. 1 kilometer. Exit T1 NKBE. Dia lagi tak? 800 meter. Dia mereka ni saja. Terus lagi. Masuk ke depan tu. Banyak kat tengah masuk lagi. Ya, ada masuk. Lagi 500 meter. Saja lah. Di depan ni? 400 meter. Bukan. 300 meters. 300 meter. 300 meter. Stay to the Depan ni, right. depan ni. Depan lagi. Lepas ni masih jauh lagi. Exit left. Left. Then stay to the right to E1 NKBE. Nanti duduk kanan ni. Kanan. Lagi 200 meter sekarang. Wait, dah atas dah. Stay to the right to E1 NKBE. Dia on the right. Kanan. Tujuh ratus meter ni. Meter lagi. Oh, banyak tu dulu. Okey. Itulah. Baik tu pula. Jangan silap dorong. Tak nampak blind spot. Tak nak. Cepat. Ikut belakang merah ni. Okey. Payah kat tu. Kalau lepas sini dia tak boleh. All in the port to Mansara. Oh. Betul lah. Boleh. Boleh? Boleh lah. Tahu. Saya tak cengkok. Yalah. Dia share. Dia syampok lah. Kanan. Dia kanan. Nampak tu. Kalau cara ikut. Kanan. Baik. Kalau dia nak balik Johor. Right to E1 to Mansara. Kanan. Okey, yang ni terus sejauh 8 km. Straight 8 km. Payah juga tu. Tak senang. Dah sesat macam ni lah. Dia
kena selalu mai baru tahu. Hari-hari mai. Cakap dia nanti dia duduk sini sebulan dia cakap. Dekat restoran je jantan. Ni biasa ni.